Ramai orang kata Gen Z ni tak ada adab. Macam mana nak cakap? Sudah. Gen Z ni, dia umur muda lagi. Kalau sekarang tahun 2026 ni, Gen Z ni umur dia sekarang 14 tahun sehingga 29. Yang 14, 15, 16 ni sekolah menengah. So, bagi aku tak pelik lah kan. Dulu pun orang macam gitu kak. Gen X ke millennial ke dulu macam gitu kak. Aku rasa sama je. Budak-budak sekolah menengah. Cuma yang peringkat tua sikit, mungkin umur 25, 26, 27, 28, 29, diorang ni mungkin dah berkahwin, dah beranak. So mungkin diorang tu dah lebih matang macam gitulah. Dia umur dah semakin meningkat, dah semakin dewasa. Diorang akan lebih matang. Cuma sekarang ni orang tertumpu pada Gen Z sebab diorang lah yang generasi muda, generasi alpha tu lagi budak-budak kan, banyak sekolah rendah kan. So bagi aku dia lebih kepada kematangan fikiran tu sendirilah. Tapi aku tak nafilah ada setengah-setengah adab Melayu yang terhakis dah. Yang tu kita cerita lain lah.